Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak ke Kuala Terengganu. Mengambil masa dalam tempoh 4 ke 5 jam lah. Okay, hari ni kita ke mana? Terengganu. I've been painting every fence I know, every color pleasing to the same. 'Cause we Bye. Sampai apa? Tak baru sampai lah. Mama sudah. Alhamdulillah sampai akhirnya dalam 6 jam jugalah tempoh kita sampai. So aku straight pergi ke pantai Bukit Rakit, tak pergi Kuala Terengganu lah. So kita turun naik atas dulu, baru turun ke Bidung. So ni tadi pun kita berhenti dekat R&R dalam 45 minit. Tu kita terus direct ke pantai Bukit Rakit lah. So Bidung bawah hari kan, so kita turun naik atas lah untuk makan tengah hari sebab check in pun pukul 4. So jadi lambat sangat jalan. Sakina. Dia terbalikkan Tak ada, dia nampak je. Baik. Ya, kau kuat. Dia tali. So, lokasi untuk makan tengah hari kita pilih Celok Tepung Cikgu yang berada di Bukit Rakit. So, sebab benda ni viral juga aku tengok kat TikTok. Yang menariknya dia ada pondok-pondok kecil macam ni. So sebelah view dekat betul-betul Pulau Rakit. So nampak sangat nice lah. Duduk. Duduk agak. Sebut nama nombor kita duduk. Ini beli siapa? Beli siapa ini? Ada Kaila. Edin. Beli siapa ini? Kaila. Oh, ya Kaila. Masa bagi Kaila je? Kakak. Kaila. Cik mama. 8. Ni ayat. Ni apa? Lepas sampai. Cerai. Betul. Agak lucu. Orang ambil ke? Ada orang. Tak ada orang buang air. Ada orang lain tak boleh. Orang buang air. Eh, sampai. Oh, itu buaya. Buaya atas. Buaya? Mana datang buaya ni? Ini bukan pantai 9. Ha? Okay, kita sampai kat Bidang Resort pukul 4 petang check in. Ni hari nak cuaca nak hujan lah sebab anak-anak ni nak mandi kan. Dia macam ada water park kat sini. Harap sempat lah. Bidung Ni kalau nak ke Kuala Terengganu ambil masa dalam 45 minit tak silap.
Betul lah. Lepas yang orang tu mama. Ha? Lepas orang tu mama. Kau kena beratur. Tank ni kau kaya. Ha? Kaya. Ayam apa? Ayam. Takkan hari ni yang tak mandi. Hujan je lah mandi. Biasa nak mandi pantai kan tak sempat. Tak apalah, nanti tengah malam lagi lah mandi. Tapi nanti nak pergi sampai birthday cake lah. Ya ke? Malam boleh ada ni. Malam? Sampai 10 malam je. Orang tu cakap. John. Tu ramai orang pergi ni. Mana? Tu orang pergi, bukan orang mandi. Masuk air, masuk air. Dah baik kat rendah. Biar, biar, biar. Tak turun, tak turun. Ada cepat. Ada cepat. Ada cepat. Aiden? Hai. Yelah, say hi. Beri Hai. kita jalan ni. Petang-petang sikit. Satu dulu. Hai. Yelah, say hi. Beri Hai. Yang ni ikan. ada. Turun dah. Tu. Kena kan? Buat bekal tu itu. Pegang. Jalan je. Besar. Hello. Duduklah. Duduk belah. Kela tak nampak lah. Sana nanti ke langgar. Kakak stop. Okey. Kita tak nampak. Okey dah. Kau tu kenapa? Dah. Dah. Ini baru ni kan. Ini boleh gelak kan? Yes. Princess. Okay, sekarang aku dekat RN Batu Rakit Cafe. Hari ni ada birthday anak aku, anak saya lah, anak saya yang nombor 2. Plan nak bawa kek ni. Kek untuk dia lah. So kita tunggu masa yang sesuai dulu. Sekejap Kalau nak celebrate, celebrate sekali lah. Jom. Sana. Mudah hati tu kak. Aidin. Happy birthday. Tadi tak dikit. Okay. Takkan Daddy lupa pula. Yelah. Anak Daddy. Pas baju Kela kot. Tak rikit. Kat Daddy tertinggal kat KL lah. Nanti baca tau. Alamak. Tak. Itu. Bayang. Kira tu mama lah. Angkat. Belum lagi. Sekejap. Ya, open deh. Sekejap. Wah, melengah. Wah. Kita Thailand, kita.
Adin Jangan. Adin tak payah lah. Nak gambar ya? Mula pakai gini lah. Tak cuma nanti pakai ni lah. Pakai Handphone lah. Mana handphone? Ha? Ni basuh kan ya? Kakak pegang. Baru tangan. Kamu 8. Baru tangan. Kamu 9. Tuan tak apa. Ni basuh tadi? Apa je? Ha? Ini. Wah. 9. Macam indah tahun. Tak tukar lagi ni. Ya, dia ikut. Dede, uyu. Oh. Tak, dia kena tukar. Dia ada cakap. Ingat sini. Orang tu tak ada. Buat ni gambar. Ha, nak surprise. Mana handphone? Jangan tengok. Nanti ni. Ini untuk saya. Apa? Mana dia betul? Dede, ela ante. Sudah cantik. Cuba sampai lah. Dah sampai. Nak balik abang? Macam. Okey. Okey, nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday to Laila Amelia. Happy birthday. Yang sedih itu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Laila Amelia. Allah selamatkan kamu. Bismillah, yuk. Nah, yuk. Mati. Tak lah. Alah, itulah ya. Tak, kita you. Okey, tak apa. Okey lah, boleh potong. Ya, potong. Senyum sikit, senyum. Ini kena. Senyum, kelah, senyum. Tak mau senyum. Beli. Dah. Apa ni? Itu rakam ya? Ambil gambar. Pegang kek. Pegang kek. Nah. Baik ni. Ada yang kawan dia. Depan ni tak ada kek dia. Tahu tak tadi kakak itu kacau. Kita pegang kek. Lak air mata dik. Lai mata. Malu lah. Dalam video nampak Kela tu. Nangis. Dah. Pegang. Kela pegang. Mana mama? Sini sikit. Okey, 1, 2, jap. Memang cantik. 1, 2, 3. Tak nampak 9. Okey. 1, 2. Nampak. Kelah mana ni? 1, 2, 3. Cepat. Apa ucapan kakak kat Kaila? Ha? Apa ucapan kakak kat Kaila? Balah. Semoga kan. Semoga Kaila Ya, ambil gambar lama-lama. Apa? sihat selalu. Lagi? Itu dia. Aidin? Semoga Akhirat. jangan tiup lilin orang. Adik cakap apa? Dia cakap apa? Wish apa kat Kela? Minta maaf. Agak camak jadi. Sayang kakak tak? Agak camak jadi kat Kela. Pergi cium kakak kat pipi. Cium kakak kat pipi. Cium. Pergi cium. Cepat. Pergi kakak. Malu tak ya? Biarlah dia kan buat ni. Buat ni. Cepat ni. Cepat. Nak makan ni. Cepat. Ish. Baik. Yum. Pipi. Yum. Peluk cium. Peluk cium. Peluk cium. Apa? Tak apa. Peluk. Yum. Betul. Ambil gambar kakak dengan Kela sini.
Aidin sebelah duduk. Jangan. Ni Kak. Buka depan ni. Jalan depan sikit. Dia bisa. Okay, baby. Okey, senyum. Cantik. Senyum. Kakak sini sikit. Kakak rapat sikit Kak. Tunduk. Tunduk Fela, tunduk. Tu ready. Okay. Ambil lama-lama pakai ni boleh ke yang? Boleh. Hai, kalau ada kakak ni. Perjalanan feri kami bermula di feri Merang ke Pulau Redang seawal pagi. Dan pagi tadi mulanya kita dah pacak dah 316. Bajet-bajet ini Laut Langkawi lah agaknya. Rupa-rupanya masing-masing terus diam Walaupun laut agak bergelora, dikabarkan oleh tekong kami yang malam tadi ada ribut. Sedikit sebanyak ini adalah pengalaman yang paling panjang bagi kami dalam perjalanan ni. Till the end of time, oh, I'll do anything you ask me to. Adin. Jangan. Kakak. Halo. Kita tengok. Adin. Adin. Senyum. Ambil rasa nampak air pula ya. Mana? Jangan kau nak salah. Sekejap Punyalah lawa kau tengok view. Cantik gila Mat. Betul-betul orang cakap tempat yang sesuai kau kalau kata nak release tension, nak bersama family. Laut lah punya tenang. Lah, jumpa abang kata. Nak kau air, tolong. Oh, tu ya. Pasir. Nak pergi sekarang ke nanti payah? Tak kisah. Mana air Tak cantik eh? Kurang lah. Air kurang. Tak apa. Boleh lah. Aku cepat lain tak apa. Payah Boleh. Ini air makan. Kakak nak turun ke? Tu ni tekong kita bagi option. Kita tak perlu pergi ke mini Maldives lagi lah, pulau yang viral tu. Sebab air pun tak surut lagi. So tak apa nak cantik tu tak gambar. So kita pergi ke tempat lain. So aku pun dah rasa jam, nak rasa muntah semua ada. Betul-betul mabuk ke laut dia.
Tu penyu. Aidin. Come here, baby. Aidin, penyu. Tu dia jalan. Tadi di atas. Dia pun takut lah tengok ramai sangat orang. Tadi jalan. Tu dia jalan sana tu. Ada je yang main kat bawah. Dia takut. Ha. Dia datang. Tu nampak. Tu ni. Aidin. Asal kau tak kepala tau. Hey. Macam mana contoh dia tak kepala? Sotong ke? Adik nampak tak? Dia datang. Dia datang. Tak apa nanti nampak. Nanti boleh zoom yang awak Tu. record. Hai. Nak zoom sikit je lah. Boleh celup sikit. Ha? Tak payahlah. Nanti rosak kan. Dia datang situ. Dia suka. Adin, memang betul tarik. Kita mandi papa. Tapi kalau punya ni yang masak. Ini Maldives. Ramai weh. Gaslok Saya nak gambar. Kenapa? Ini sebab dia gambar. Rakam yang ni. Jalan. Mana? Tu buat je. Kita jalan-jalan. Ni kan boleh jalan. Jalan lah. Kakak, kenapa jemput? Jalan je kakak. Jalan macam biasa kak. Jalan macam biasa je. Yang macam Balik kak. Dia bawa. Ini tajam je. Kena, kepala. Ya ilah. Ya Allah, sakit Kakak tengok jalan-jalan. Tahu mana kat mana ke? Kat belakang. Tak. Lekuk Ha? Mana kita nak ambil gambar ni? Turun. Hati-hati ikut. Sorry. Yalah. Sakit karang, ada karang. Sayang je. Adin. Tolong tak? Ya. Tolong tak? Tak nak. Pantai di kita sekarang berada di Kuala Terengganu untuk makan tengah hari. Pisang weh je. Kecil.
Dia tak padam pun tengok sangat. 8. Bapak ke 1, 2. Mama. Jalan. Singgang Budu, Siti Rasa anak ganda. Memang ramai kat sini. Ramai ya. Saya dekat Singgang Singgang Budu. Terengganu. Kuala Terengganu. Sekejap. Saya dekat Kuala Terengganu. dah. Yes. Kakak mana cakap apa? Ini. Cakap dia lagi buat review dia ni cakap. Nanti datang ramai-ramai. Kuala Terengganu. Mana cakap? Devil Drop. Devil What? Dewayan. Okay, now kita dekat Pasar Payang, Kuala Terengganu. Oh, nasi kaf tangan apa-apa. Beli batu ni. Ni kan nak beli batu. Jauh ni. Sedap. Dalam dia coklat ah. Ni kelekit. Baik nak ni, kakak nak apa? Kita kongsi lah nanti. Ni kat KL boleh tak? Dia benda yang tak ada kat KL. Ni. Okey. Serunding daging ni ya? Serunding daging. Ni ayam. Ni ikan. Ni daging import, daging special, daging kampung biasa, kampung special yang dia rasa tadi. Ni. Ni dengan dia. Kampung special. Kampung special ni kan pas dengan santan ikan. Sudah. Ini daging ikan yang tengah tidur sini. Ayam tidur sini. Rumah. Ni ayam ni saya ambil. Nah ni nak 5 tak? 5 yang special. Kenapa? Ni akan masuk sekali dengan yang ni pun boleh. Ni pun tak muat Muat-muat dia. Sebab ni saya nak bayar asing. Ni saya 3. Tak apa ni dia dibayar tu. Saya nak simpan duit tu. Dia dibayar. Hilang lah, baik. Sekejap tadi. Ni. Lepas tu ambil apa tadi yang? Ni je kan? Ni. Ni asam dengan tu je ni. Asam dengan tu kan. Awak bayar asam dengan tu. I bayar ni. Berapa kak? Yang ni dengan yang asam tu Sekali bayar. lah sekali. Yang ni tadi 40 dengan 50, 90. Makanan ni RM10, 100, 140. Oh ni yang ni Ini 40. 40 dengan yang asam. Dengan asam 40, 80. 80 bayar 80. Yang saya punya yang ni dua. Yang serunding dengan ni saya punya. Yang ni gula-gula. Gula yang Sekali. bapak ni. 90 lah. 90 Kira boleh tak? Dan saya keropok dengan serunding. Serunding tu 5 kan? Dia 86. Okey. Okey, dua ya. Di Suhut 10. Maksud nanti cari kopo. Dia nak cakap mana ni? Dia sis Penyakit. 86 tak Yeah.
Okey, jom. Dok tak adik. Ini ambil 3 dah. Dah. Dapat 2 je dah. Adik. Terima kasih. Okey. Sini. Jom. Boleh? Jalan dia Ni kat belah graf tangan ni. Cina mata kat orang ni. Cina mata apa ada? semua ya. Cina mata mana? Oh, okey. Terima kasih. Jadi kedai kura-kura kan? Kan? Tadi saya nampak ada orang pegang patung kura-kura tapi dia besar. Kasih dia belanja. Jadi dia Ha? Jom jalan-jalan. So sekarang kita kat pantai. Tengok ni. Cantik pantai dia. Boleh lepak. Kita tengok apa dia orang buat tu. Pendek-pendek dia orang ni. Main pasir pula. Weh, main pasir je. Kita tunggu beberapa minit. Apalah. Nak bawa juga. Nak awak. Okay, bye. Okay, jom kita jalan-jalan Din. Alai. Dia pakai baju C7. Kita alai tajam ni. Alai tajam ni. Ada apa nak kata ni? Wah. Itu jam elah tahu ni. Lemak. Masuk untuk. Kakak dah. Bye.